Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita masih lagi dalam tajuk yang sama, iaitu di bawah kata pascakata. Jadi kita sambung balik, tapi cikgu nak bincang dulu untuk latihan yang minggu lepas awak buat. Ni kata majmuk, latihan ketiga. Itu awak kena berikan 3 kata majmuk. Okey, ini contoh jawapan yang awak boleh ambil lah. Ini contoh ayat dia, iaitu ada sukan air, badan air, yang ni taman tembak air, luncur udara dalam skuba. Okey, ini contoh ayat yang boleh digunakan. Okay, jom kita tengok jawapan kawan-kawan awak. Cikgu akan ambil 3 orang je. Okey, taman tema. Okey, kalau awak letak taman tema ni tak betul, sebab kat sini kena ada taman tema air. Awak kena salin taman tema air. Okey, jadi ini dia tak dapat markah dah kat sini. Okay. Jadi kalau awak dah tak dapat markah dekat kata majmuk ni, maka dekat ayat pun tak dapat markah. Okey, udara segar betul. Sukan air betul. Jadi mudah je untuk awak fahamkan kata majmuk ni. Dia 2 perkataan berlainan, maknanya udara dan segar. Tapi bila kita buang dan tu, dia jadikan kata majmuk. Jadi udara segar. Okey, kita tengok yang kawan yang lagi seorang. Sukan air, okey betul. Taman tema air awak tertinggal, jadi salah lah kat sini. Okey, cikgu lupa nak baca ayat dia. Okey, udara segar. Dengan adanya pokok-pokok hijau di sekeliling taman ini, kita dapat menghirup udara segar. Okey, cikgu tak suka lah bila awak guna perkataan dengan adanya. Buat macam ayat biasa. Mungkin awak boleh letak pokok-pokok hijau di sekeliling taman ini merupakan udara segar. Boleh mewujudkan satu udara segar. Okay, ni tak betul ni. Okay, sukan air menjadi perhatian orang ramai, lebih-lebih lagi ketika musim cuti. Okey, betul. Okay, jadi dia dapat 2/8. 8 markah kan? 2/6. 2/6. Okay, kita tengok kawan yang seorang. Luncur air. Okey, betul. Okay, kita tengok ayat dia. Alisha telah menyertai pertandingan sukan air yang diadakan di sekolahnya. Okey, betul. Dapat 1 markah, dapat 1 markah. Amir dan rakannya bermain luncur air di pantai Cerating. Okey, betul. Jadi 4/6. Kita tengok kawan seorang. Okey, laman tema. Ada ke dalam soalan laman tema? Laman tema ke taman tema? Tulisan awak ni. Awak kena hati-hati dengan tulisan sebab dalam exam SPM, pemeriksa lain-lain dia tak faham pun tulisan awak. Tolong tulis dengan jelas dan besar sikit tulisan tu. Okey, ni taman tema, tapi sebab tak ada air jadi salah. Luncur udara. Okey, betul. Aktiviti luncur udara memerlukan keberanian dan latihan yang mencukupi untuk mengelakkan sebab. Okey, betul. Dapat 1 markah, 1 markah. Tepi pantai. Tepi pantai bukan kata majmuk. Tepi pantai bukan kata majmuk. Okey, jadi tak dapat. Okey, jadi dapat 2/6. Okey, ini untuk awak punya jawapan bagi kata majmuk. Cikgu tak sempat nak cek seorang-seorang, tapi kalau awak nak suruh cikgu cek awak punya, awak boleh PM cikgu. Okey, kita masuk kepada minggu lepas cikgu berhenti sampai kata nama khas dan kata nama am. Jadi kita masuk kepada kata ganti nama. Okey, kata ganti nama ni terbagi kepada 2 subgolongan kecil, iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri. Okey, untuk kata ganti nama tunjuk ni, kata nama dia berfungsi menunjuk sesuatu perkara atau benda. Contohnya perkataan itu dengan ini. Itu dengan ini. Okey, kalau itu untuk menunjukkan pada benda yang jauh. Kalau ini untuk tunjuk benda yang dekat. Okey, ingat ni kata nama tunjuk ni yang first kali. Okey, seterusnya kita masuk kepada kata ganti nama diri. Kata ganti nama tunjuk yang tadi. Seterusnya kita masuk kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri ni menjadi pengganti sesuatu benda, perkara atau manusia. Terbahagi kepada 2 kumpulan, iaitu kata ganti nama diri tanya dengan kata ganti nama diri orang. Okey, untuk tanya, contoh kita akan menanyakan satu hal benda, perkara atau manusia. Contoh 3 bentuk kata ganti nama diri tu macam siapa. Siapa tu merujuk kepada orang. Apa, iaitu menunjukkan kepada benda atau perkara. Kemudian mana untuk benda atau orang ataupun tempat. Kalau kata ganti nama diri orang,
Contohnya ada 3. Pertama, kedua dan ketiga. Yang ni. Contoh saya, aku, beta, patik, kami, kita, hamba, saudara, kamu, awak, engkau, anda, kalian, ia, dia, beliau, mereka, baginanya. Okay, yang ni awak kena hafal lah. Selalunya dalam exam kita akan fokuskan ke kata ganti nama diri orang. Selalu ramai pelajar yang lupa pertama, kedua dan ketiga ni. Jadi tolong hafal. Okay, kita masuk kepada kata kerja tak transitif. Okay, untuk kata kerja tak transitif ni, kata dia memerlukan penyambut atau objek yang sesudahnya. Contoh, kita masuk kepada ayat teruslah. Contoh, padi sedang menguning. Maknanya dia tak perlukan pelengkap, dia tak perlukan huraian selepasnya. Contoh perkataan bangun, tumbang, menjerit, menangis, melancong. Ini boleh baca lah. Kemudian kata kerja tak transitif berpelengkap ni juga tidak mempunyai makna yang lengkap sekiranya tidak diikuti oleh unsur pelengkap. Unsur-unsur itu bukanlah objek kerana ayatnya tidak boleh dipasifkan. Kita tengok contoh ni. Bahagi ada 3 contoh. Contoh kata adjektif sebagai pelengkap. Pelengkap kata adjektif seperti genting, kukuh, jahat. Kita tengok ayat dia. Kesihatan bapa beransur baik. Macam ni. Kita tengok kepada frasa seni nama sebagai pelengkap pula. Okay. Kata kerja tak transitif ni, dia mendukung makna tempat sebagai unsur yang melengkapkan kata kerja tak transitif seperti berada, tinggal dan menetap. Contoh ayat, saya tinggal di kampung. Dia terus lengkapkan. Kemudian kata nama sebagai pelengkap. Kata nama sebagai pelengkap ni diikuti pelengkap kata nama lah. Contoh ayat, pelengkap demikian ni kata kerja yang berimbuhan berkan. Yang ni. Okay, selalunya dalam exam dia tak fokuskan sangat lah. Dia tak beritahu nak kata kerja tak transitif. Jadi awak kena tahu je lah. Awak kena baca dan fahamkan. Okay, kita masuk kata kerja transitif. Kata kerja transitif ni ialah kata kerja yang menerima penyambut sesudahnya yang disebut objek. Kalau tak transitif tak ada objek. Kalau kata kerja transitif ada objek. Okay, kita tengok dia dibagi kepada 2, iaitu kata kerja aktif, kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif. Kalau aktif, ayat dia macam ni, Ali membeli buku. Kalau tak aktif, iaitu pasif, buku dibeli oleh Ali. Yang ni. Okay, ini contoh kata kerja digunakan dalam transitif dan transitif aktif dan transitif pasif. Inilah. Awak dia boleh tukarkan macam ni. Okay, ni boleh bacalah dalam buku modul dah ada dah. Okay, salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan sama ada sesuatu kata kerja itu transitif atau tidak adalah dengan melihat sama ada kata kerja itu dapat mengalami proses pasif. Jadi bila awak pasifkan ayat tu, maknanya dia adalah kata kerja transitif. Kalau awak tak dapat nak pasifkan ayat tu, maknanya dia adalah kata kerja tak transitif. Okay, contoh. Kita tengok padi sedang menguning. Awak try nak pasifkan dia, menguning padi sedang. Tak sesuai lah. Jadi kalau ini tips dia, ini tips dia. Ini cara awak untuk kesan ataupun untuk cari kata kerja transitif. Okey, ni kita buat latihan kata terbitan. Latihan yang kedua hari tu. Okey, kata terbitan ni senang je nak tahu kan. Kata terbitan merupakan perkataan yang ada imbuhan ataupun proses perimbuhan. Ni proses perimbuhan. Okey, contoh perimbuhan ini melahirkan bentuk perkataan yang disebut kata terbitan. Okey. Contoh imbuhan dapat dibahagi kepada 4 jenis. Ini awak boleh baca lah. Contohlah berkat. Contoh berkan apa? Okey, lain lah. Berlari. Yang diimbuhan kan berlari. Lagi bercinta kan. Okey, ini awak tahu, awak dah buat latihan dah. Cikgu dah nampak awak faham. Okey, kita tengok kepada akronim. Okey, akronim ni ialah kata singkatan yang terbentuk menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan kombinasi huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata. Okey, kata akronim ni dia boleh ditulis dengan 3 cara bergantung pada cara pembentukan akronim tersebut. Contoh, ini 3 cara. Contoh, gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. Keseluruhan ditulis dengan huruf besar jika kata nama khas. Contoh ni, LUT, Lembaga Urusan dan Tamu Haji. ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia. Okay, yang kedua, huruf awal dan atau suku kata. Gabungan huruf awal dan
suku kata. Okey, tengok contoh dia ditulis dengan huruf kecil ya. Tadi huruf besar. Tadi semuanya dengan huruf besar. Tadi semua huruf besar dan kata nama khas. Contoh tabika, taman bimbingan kanak-kanak, ubah suai, kugiran, kumpulan gitar rancak. Kugiran, contoh kugiran Masdo kan. Awak suka dengar. Pukul rata, purata. Okey. Gabungan huruf awal dan suku kata itu menjadi kata nama khas. Ni pun huruf besar. Contoh bernama, bernas, Intan, Mara, Petronas. Ini awak boleh baca. Okey, untuk kata akronim ni, cikgu galakkan untuk awak banyakkan membaca. Okey, gunakan Google lah. Lagi banyak awak membaca, lagi banyak awak punya kepengetahuan tu. Okey, jadi kita dah habis dah bab morfologi bulan ni. Jadi cikgu akan bagi latihan yang terakhir, iaitu ini. Yang ni. Dan cikgu hantar dekat grup. Jadi cikgu nak awak buat dalam kotak. Buat macam biasa lah. Macam biasa yang awak buat dalam kotak. Kemudian hantar dekat WhatsApp cikgu secara personal. Cikgu tak sempat nak tanda seorang-seorang. Tapi kalau awak nak suruh cikgu tanda jawapan awak, cikgu boleh tandakan. Okey? Okey, sekian itu sahaja daripada saya untuk minggu ni.